Saya langgar, saya reverse balik. Saya nak naik atas badan dia. Bapa angkat saya yang Cina tadi datang, dia block dari belakang. Bermakna saya hantam kereta dia. Malam tu duduk cerita, Cina Singapura turun, Cina daripada Johor KL turun, cerita. Atas bawah pun tak ada free play lagi. Kiri kanan memang ada. Atas bawah cun-cun, tak ada bunyi. Fit lagi, boleh pakai . Years later. Okay guys, ni yang dah welding punya. Tapi ada satu masalah. Korang tengok patah terus. Disebabkan cangkuk tu patah, terpaksa tukar baru. Tak kuat lah, sebab dia patah pendek kita pakai baru terus. So guys, okay. Aduh, aku tukar whole set hand clutch punya mangkuk belah tepi ni. Still sama masalah. Tapi aku nampak dekat autoclass aku tu ada kesan besi-besi sikit. Mana aku takut hancur semua barang dalam enjin lah. So aku rasa aku nak alang-alang kita overhaul terus lah. Cuci balik enjin, ada abu-abu besi dalam tu kan. Kalau korang perasan video sebelum ni aku ada tunjuk block set dengan head daripada Tobaki spek 68 tu. Guys, so barang ni aku ada barang standby. Block LC spek 68 sleeve standard. Panas-panas lagi, belum guna, baru lagi. Right. Semua sekali ada. Gasket semua ada, steering semua ada. Mungkin aku akan pakai blok tu lah. And crank kita tukar crank standard balik. Alang-alang overhaul tu. Crank ni, siapa ada nak boleh DM aku dekat IG lah. Crank tak ada masalah, boleh DM cepat-cepat. Kalau aku tulis kat komen dah sold, habis lah. Dah ada orang beli lah. Right. Mungkin kita masuk spek standard balik. Standard body lah. Right. Tak rasa lah pick-up torque yang mencanak macam masa pakai J-Rock ni lah. Kita stroke dah standard balik 58.7 tak silap aku kalau standard. So layan je lah. Sebab motor ni aku bawa pergi balik kerja. So kita nak yang tak memeningkan kepala lah. Tapi ok lah, so far aku pakai spek J-Rock tu pun dah 3-4 tahun, puas hati lah. Kita buka and pasang crank standard balik bersama rod lama aku kot, rod Umar. Tu memang ada dekat crank standard aku. So kita pakai balik lah. And then kali ni kita set yang ada kira CR lah. CR target dalam 13 macam tu kot. Okay. So boleh pakai lenjan habis-habisan. Sebab memang ulang alik motor ni aku buat pergi kerja, bawa pergi hantar barang parcel semua kan. Bila dah tukar standard body, aku rasa main jet kena ada ubah sikit kot. Pilot jet aku rasa sama je kot. Tak apa lah, kita try dulu buat overhaul. Kita tengok tuning carburetor macam mana lepas siap pasang. Ok, nanti aku update. So guys, ok, ni receipt barang-barang aku belilah untuk overhaul ni. So dalam 460 jugalah, termasuk barang-barang YNT lah. Kalau korang tengok ni, brake shoe, oil filter, skru tepek Y, skru tepek dengan valve C semua baru lah. Dah lalang kita buat top set kan. Lagi tu gasket head 68 copper, tensioner guide, oil seal, bearing NTN 6001. Ni yang special dia, nombor 11. LC 135 bearing set racing SKF Ashoka Enduro. Kali ni kita pakai bearing Enduro Sebelum ni aku pakai C3 biasa, ni bearing C3 Enduro. So timing chain kena pakai standard balik lah, sebab yang J-Rock sebelum ni dia panjang sikit. Magnet key,
Cardinal coolant, gasket clutch, gasket magnet dengan auto shoe ni. Auto shoe ni pun aku tukar lain lah sebab yang lama punya dah berderai. Ni bukan pump rod ni static balancing dia salah tulis ni. Settle. Layan dulu. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. I know, I'm a hustler, I go. Got me running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, so fast, I'm gone. Grow fast, big splash, all cash, like watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak hot. La da da, got that fish sushi grade raw. La la la, I'm on vacation, I'ma stay off. La la la, now I'm taking all my days off. La da da, yeah, I'll be in the top spot, putting work in, cause I'ma be a boss, in a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha-cha-cha, I'm living in a daydream. Yeah, it may seem, but I manifest this every day. See, I got things I've been working on daily, and I stack it all up till it's mainstream. I got the attitude, do what I have to do to be the best in the game. Got gratitude, no bad mood, just fat views. Ooh. Watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bass sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. Blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, yeah, I just wanna blow up, 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 blow up. Guys, ada benda menarik. Ya, tak ada spacer delete. So guys, ni crank lama aku. Siapa minat boleh DM dekat IG. Cepat-cepat dia dapat aku jual murah-murah je. So crank LC 135 4 speed, jack 6. Crank baik lagi, tak ada masalah. Okay, ni dia. Alright. Okay. Cun-cun lagi. Tak ada gelong apa-apa. Rod pun tak ada ketat, ngam-ngam lagi, boleh pakai. Sebenarnya bearing ni aku cakap tadi bearing rumah enjin aku dah makan, so ni dia dah kesat lah. Tapi ni kena boleh tukar lah, pump lain. Crankshaft punya bearing ni lain semua tip top. Right, jack 6 berat ni. Right, siapa nak boleh DM aku dekat IG. Kalau aku komen dekat video ni dah sol lah. Right. Okay, atas bawah pun tak ada free play lagi. Kiri kanan memang ada. Atas bawah cun-cun, tak ada bunyi. Fit lagi, boleh pakai. So guys, okay, settle. Kita buat spec 68 standard modi. Jom kita try kejap. Boleh lah. Pick up dia tak sesedap J-Rod lah, tapi okey lah, ada lah power sikit. Ngam-ngam ya. Cukup-cukup makan ya. Nak power macam J-Rod tu tak ada lah, tapi boleh lah buat daily short. Rasa kurang dia kat torque dia, sebab ya crank standard kan, berbanding J-Rod stroke dah tinggi. So
So guys, okay, aku rasa setakat tu je kot video aku untuk kali ni. So korang stay tune untuk next content. Kita ada barang baru daripada Tobaki aku nak pasang. Fog depan daripada Tobaki. Nak tengok kualiti dia macam mana, korang stay tune. Alright, kita nak turun pakai fog daripada Tobaki. Special lah, dia ada lower sikit. Datang-datang daripada kilang memang ada lower sikit. Korang tengok nanti stay tune macam mana. Alright, jangan lupa like, subscribe, share and comment. See you guys in next video. Peace out. Ciao. Gaban. So kalau korang nak beli mata gaban, siap signal ni PMP je, plug and play. Soket semua ngam, terus masuk je. Tak payah buat wiring, terus DC je. Klik link dekat description. Cun-cun mata gaban PMP promote jap. Okay. Tak boleh ni. Sebab aku nampak dia macam berkelip ni. Okay, settle. Cun. Ni sticker pack Jai Will Do. Korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Speed Hunger, Corsa mode, iaitu race mode and spec standard. Ni paling banyak orang beli spec standard dengan Corsa mode ni So korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Waterproof, boleh kena air, and premium quality sticker ni Corsa mode So aku tambah kat meter, ngam-ngam Aku buat kecil sebab dia fleksibel lah. Korang boleh tampal kat mana-mana kan. Nak dapatkan boleh pergi ke Shopee Shop Jai Will Do. Beli guys, support. Beli banyak lagi murah.